Tak ada eh. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Bertemu kembali kita di dalam Saro Channel 88 Kiri. Alhamdulillah sahabat. Okey, pada tengah hari ini kita akan tengok hasil pukat lah dekat pantai Pantai Bagalarang sahabat. Dah lama dah tak main Pantai Bagalarang ni sahabat. Oh, besarnya kayu mak dah tu. Siapa berpikul tu. Tak tahulah apa yang terjadi dekat pukat kita sahabat. Semoga ada rezekinya lah pada pagi tengah hari ini. Saya ada pasang dalam pautas. Saya tak tahu hasilnya macam mana. Nampaknya cuaca pun cerah. Alhamdulillah sahabat. Tak ada ribut. Seperti yang kita semua tahu sahabat. Kita negara kita kena tempias taufan La Nina. Macam tu lah lebih kurang. Ragasa. Macam tu lah. Nasib baiklah kita tak kena sahabat. Alhamdulillah lah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa melindungi kita walaupun berada di pantai. Ini kalau berlaku ni mati sahabat. Mati. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil lah. Tak tahulah. Ombak pun cantik. Sebelah sana gelap sahabat. Gelap. Jom saya teruskan dengan melihat hasil lah. Nampaknya dalam pun tak dalam sangat, dalam pun dalam jugalah. Jom tengok dulu macam. Okey, alright. Dalam lagi sahabat. Dalam lagi. Air dah tak surut dah. Kira hari ni boleh lagi lah. Sepatutnya dia pukul 2. Sekarang baru pukul 12.30. Mana lagi 1 jam lebih lagi. Kita kena tunggu air ni surut. Sekarang ni paras saya ni. Paras. Ni dia. Paras pinggang lah sahabat. Sekarang ini lah. Kita dah naik beting. Mungkin kalau dah dalam sangat kita akan berhenti. Berhenti dulu, tunggu dalam setengah jam nanti kita turun lagi. Jom. Kita tunggu dulu sama ada kita dah boleh tengok ataupun belum. Ini buka dia melintang ke sana, ke dalam. Tapi hari ni saya akan naik sikit lah. Sana panggang. Kita dah sampai sahabat. Dah sampai. Ini dekat sempadan Port Dickson lah sahabat. Nampaknya masih dalam lagi. Tak tahulah hasil dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya untuk saya sahabat. Bawahnya. Ada. Mantap abang. Apa memang mantap abang. Sebelah mana bang? Sebelah sini bang. Ada tu. Saiz boleh tahan. Saiz boleh tahan, tak padu, tak besar. Woi. Allahu Akbar. Sesahan sedang berlaku di sini. Mencari pelayar. Dah payah-payah sangat pelayar lah jawab dia.
Okay, alright, jom. Oh, mencari tangan je tu. Nampak tu siapa? Dia mencari tangan. Op. Ni yang saya tak suka ni. Suka melepas-lepaskan diri. Op, tong pun satu. Tong ni pun satu. Tak ada hasil kurang sahabat. Bananang. Hasil padu tak padu jugalah. Dia mungkin sana sikit sahabat. Ke sana sikit. Tak main kat beting mungkin. Mungkin tak main kat beting. Macam mana ni bang? Mana bang? Sini bang. Oh sini ya bang. Alah hai. Dia bawah ada ketak sangat macam tu lah dia. Pek pupek, pek pupek. Jaring baru. Tarik. Teran apa? Dekat baru. Nak putuskan pun payah. Satu je, putus satu je. Dia payah. Hasil kurang. Padam. Hasil padu baru buka. Hasil kurang kita padam. Ya Allah ya Tuhanku. Gigit ya. Gigit cadu ya. Apa mantap ah. Buang. Minta maaf. Minta maaf. Okey, jom kita teruskan lah. Ada umang-umang. Oi, apa tu? Oh, ikan pari ya. Oh, dah banyak dah kat sini ikan pari ya. Ikan pari dah naik atas. Kosong betul. Ha? Karau jaring je ada. 40 minit nak karau. Kurang. Kat sebelah ada juga dah. Masing-masing sebesalah nak pegang. Mana bang? Oh, sangkut ni je bang. Okey. Mantap padu. Besar kan? Besar. Ada saiz jugalah. Saiz pantai Murib. Tong ni asyik berlari je dari tadi. Ada kok, ada. Ada kok, ada. Walaupun jarang-jarang kecil cinonet pun ada lah. Air jenis. Ha? Okeylah, jom kita teruskan. Lanjut dulu. Kita tengoklah. Kalau ada yang padu baru kita jumpa lagi lah. Okeylah sahabat. Ni yang kedua. Ni yang kedua lah. Pukat yang kedua Nampaknya suara kita dah agak slow sikit lah. Ada gurun. Ada guruh. Mantap padu.
ada lagi sahabat. Oh, tak ada. Bukan je ada. Karau-karau je ada. Seko. Seko satu ni seko. Seko hitam je ada. Ini kena 20 tas ni. 20 tas baru 7 kilo. Kosong betul tengok. Poh, mak Dato' besar. Ada sesuatu yang sangat besar di hadapan. Woi. Okeylah, jom. Teruskan lagi. Ada kau. Ubu pun ada. Mak Datuk besarnya ketam. Ui. Besar betul lu sahabat. Mantap aduh. Ini yang kita mahukan. Ini bukan harimau ni, ini askar punya ni. Dulu kita sebut ketam askar. Bang. Jangan bang, lepas ni bang, mantap aduh. Susah dapat ni bang. Besar tu. Sampai susah nak buka. Mantap abang. Besar. Okey, jom teruskan lagi. Ada ke? Mana panas apa? Ada jugalah. Walaupun satu ada jugalah. Air mati kan. Boleh nak buat apalah sahabat. Air mati ni. Sabar. Mana? Sebelah mana? Sebelah sini. Kita kacau hidup dia sahabat. Jangan sampai kita tersepit dah lah. Okeylah sahabat, teruskan lagi. Ada. Saya ke sebelah. Malam tadi hujan sahabat. 1 ekor ikan baji. Lalu depan belakang dulu Buat dia duri ke depan ni. Tarik macam ni. Tarik je. Okeylah, jom teruskan lagi. Ada ke? Apa tu yang? Ular. Jangan ya. Ular. Hijau-hijau todak Apa tu? Mati ular. Ada. Apa tu? Janganlah buat terkejut. Ada todak. Tu dekat tu. Buat saya risau tu. Ini malam ya, di sini dalam. Sini dalam. Ambil lah. Jom. Tengok dulu. Lipat Jangan sekali lipat terus. Kena sekali lipat terus. Tak sangat bawah. Dia kena jauh sikit. Baru dapat. Putus Astagfirullahalazim. Putuslah. Putus terpaksa. Okeylah sahabat, teruskan lagi. Ada jugalah. Tapi dah terkapai kan? Dah terkapai dah.
Kak, dah tercapai dah dengan meme ni. Ini tak ada ikan lah macam ni sahabat. Sebabnya Mahal. atas sejuk. Atas panas, bawah sejuk Tengok ikan sebelah pun ada. Tapi itulah, pembiakan dia tak sama dengan pantai-pantai yang lain. Kecil kan? Cabut lah macam ni. Kecewa lah. Kena atas lagi dah tak boleh dah Tak boleh. Dah dalam dah. Dah dalam lah. Kita dah main sampan tu Ni buat rasa-rasa boleh Lawak apa boleh tu? Lauk tu. Kita nak jual sahabat. Cari duit lebih. Hai bang. Alhamdulillah ada jugalah bang. Sikit-sikit lah. Tu. Apa tu? Oh, besar yang. Uish, Ush, 3 sekali. Dahsyat. berebut dia. Berebut. Perempuan ada satu. Satu betina, 2 jantan. Alhamdulillah, syukur ada jugalah. Jangan ditarik. Macam mana nak buka yang? Baru pasang dia tak tahu. Tak ada. Ini pun dah dalam dah. Dah tak pandai dia nak pasang kat sini. Nak campur lah. Ish. Ish. Sabar, mentuk. Itu dah ke dalam juga ya? Sekongsi Dalam pun. Dalam macam mana? Dalam. Buka terus. Dah ada rezeki. Woi. Sini. Tong. Tak naik. Ke atas ada. Main sorok-sorok je. Okeylah, jom teruskan lagi. Nampaknya ada tapi itulah, kurang jugalah. Apa tu? Pari ke tu? Baby, ada lagi ketam? Satu je ada. Ada. Besar jugalah. Dalam tinggi Besar jugalah. Bawah ni kan? Dalam. Habis ni suruh ni. Berdiri ni. Berdiri ni. Bukannya duduk. Nak putuskan. Hari ni tak repot lagi Ya Allah, keras. Keras Lock. Woi, dalam. Woi, semakin dalam. Ku lepas semua yang kau inginkan. Dalam sedalam-dalamnya. Tengok isteri pun dah tahu dah dalam ni macam mana. Berdiri ni. Berdiri Last, pukat yang terakhir, pukat baru. Tak tahulah ada ke tak ada. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan pula. Ada. Tadi barang ada ke? Apa sal ni? Ada satu. Satu je ada betul-betul. Satu lah ketamnya. Hasil tak padu lah. Tak padu. Nanti kita bagi padu-padu. Hop. Oh Allah.
Uish, ni macam ni hunter ni. Ada ke? Tak ada lah. Allah, dah buka dah. Ada jugalah walaupun tak banyak sahabat. Bukan mesin dia lagi. Okeylah, jom sahabat. Oh ada. Ingatkan dah habis. Ingat dah habis, dah nak tutup lah. Dah dalam sangat ni. Ketamnya boleh kira. Ketam boleh kira. Dalam-dalam ni ketam boleh kira. Hari ni angkat dah sahabat. Angkat bukan. Ini senang bukanya. Mana? Yang ni. Kita tak perlu apa. Tengah sini. Ni. Dah. Letak sini. Letak sini, dilepaskan tangannya nanti. Perlu. Dah. Ada kah? Ui, depan laju ke depan Oh, ada lagi ya. Oh. Pegang kipas itu. Dia sangkut satu je ya. Sangkut satu je. Itu tak boleh. Itu tak boleh, main tarik je. Tarik ya, pak ya. Kuat. Tapi dah kau tarik. Tak apa. Satu je. Satu penat. Tak boleh buat apa. Kita kena tinggal. itulah, kita kena korbankan juga kadang-kadang. Boleh? InsyaAllah. Tarik je. Ikan tak ada langsung sahabat. Sepanjang-panjang kita karau tadi, ikan tak ada langsung. Ikan malam pun tak ada, apa pun tak ada. Ikan malam pun tak ada, ikan apa pun tak ada. Oi, mantap padu. Kita buka hari ni lah. Jangan buang masa kan. Jangan buang masa, kita rugi. Jangan bercakap banyak. Jangan cakap banyak, buka terus. Tiba makan lempar. Jangan minum. Itu je ada rezeki. Macam mana tu? Macam mana ni? Okeylah, jom. Saya nak buka dulu dan nanti kita akan jumpa lagi. Terjadi. Ada satu ketam lagi. Weh, ada 2 ekor ketam lagi. Wush. Ini dah cabut dah sahabat. Besar, panjang, palu dah mantap. Ada ketam pula tu. Aduh. Udang buka dah. Hati dah kecewa dah. Hatiku kecewa, ketamnya tak ada. Ya Allah, sebelah mana ni? Sebelah, sabar. Kita ni tak boleh stres. Walaupun kita ni tidak tahu kan, garing pun tak kena. Jangan stres. Kita tenang je. Mantap. Dapat juga. Sini yang kita nak balik dah yang. Kecewa hati yang. Satu ni macam jatuh cinta. Satu ni macam jatuh cinta. Bukan mata putus cinta. Mata putus cinta. Jatuh cinta lain macam. Jatuh cinta kita nak pasang lagi. Sedih betul. Sedih betul. Jaga Umar. Ush. Apa? Tu. Warna merah tu. Bukan tu. Siapa? Tengok. Ikan mayong punya anu pun ada lagi. Mata murid punya penangan pun ada lagi. Okeylah, jom. Saya nak buka dulu. Nanti kita jumpa lagi, tengok hasilnya macam mana. Padu ke tak padu? Padu jugalah. Mantap padu. Ini satu malam dah kot kan? Satu malam kan. Keluar balik Keluar balik. Tu cakap.
Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah. Pukat pun saya dah angkat dah sahabat. Nampaknya saya tak sesuai lah sahabat. Dia kena dalam lagi sahabat. Sahabat kita ada kat sana. Abang Eddie dengan abang apa top pen. 20 kilo juga dia kan? Dia ada lah 20 kilo juga. Tak pandai main sini lah. Ni dia sahabat. Pandai-pandai saya pun ini je yang saya dapat besar. Ui, kelabunya. Apa yang berlaku? Mak Datuk Macam dalam kapal barus kan? Alhamdulillah ada juga lah sahabat. Ni. Ada tetap ni seko besar. Masih tak padu ke apa, tapi ada besar. Mak Datuk. Ada juga lah saiz-saiz sahabat. Sekilo ada kot hasilnya. Tak banyak lah sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di seluruh channel Apa Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah.